اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita teruskan kehidupan kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana manfaatnya untuk kita sendiri sebenarnya. Lagi banyak amalan kita, lagi besar kesungguhan kita, lagi besarlah juga manfaat untuk kita di akhirat nanti. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah terus beri kita kesihatan, Allah bagi kita nikmat waktu lapang, Allah bagi kita nikmat hidayah dan petunjuknya agar terus kita dapat dalam kehidupan kita dengan melakukan ketaatan, di antaranya ialah kita menuntut ilmu untuk kita beramal dengannya insya-Allah sebagai bekalan sebelum kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua sekalian, kita sambung balik pengajian kita tadabbur Al-Quran. Apa kita? 36 Surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, ayat yang ke-225. Muka surat 36. Muka surat 36 sebelah kiri atas bermula la yu'akhidhukum Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. Hati-hati dengan huruf ra. Oleh kerana ra ni banyak keadaan, saya akan ulang banyak kali tentang ra. Jadi kalau boleh ingat satu-satu basic. Ini antara basic ni ialah bila ra mati sebelum bagi atas. Ingat betul. So, saya rasa dah banyak kali kita ulang dalam kelas ni pun. Nanti jumpa tajuk ra nanti bagi kita fokus satu-satu. Tapi masa baca jumpa je saya akan tegur. Jumpa untuk kita ingat serba sedikit. Arba'ati ra sukun sebelum bagi atas kena tebal. Bacaannya tafkhim nama dia. Bacaan tafkhim. Kalau kita baca arba'ati, pun nipis. Tebalkan dia arba'ati. Tu dia. Bukan arba'ati, arba'ati. So sekali lagi ya. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر.
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا bukan bukan angin sin dia nipis dan tajam kuat, angin sad dia agak kasar kalau sin islaha وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
Tengok la tudar, la tudar. Dha pastikan betul pada makhrajnya. Di mana makhraj dad? Tepi. La tudar. Tudar, dha, dha, dha. Okey? Dan panjang 6 harakat mad lazim kalimi musaqqal. Habis 6 harakat ra punya sabdu pula. Pastikan ada tempohnya. La tudar wa dharra. Okey, dia macam la tudar wa dharra dharra dharra. Tu ya, untuk menjelaskan sabdu. Kenapa perlu jelaskan sabdu dia? Sebab kita panjang 6 harakat tu kerana adanya sabdu tu lah. Kalau panjang 6 harakat, sabdu tak bunyi, terus salah. 6 harakat tu dah jadi salah. Sebenarnya kita yang salah baca. Okey, terus sekali lagi. La tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, selesai kita baca surah Al-Baqarah hingga ayat 233. Ada soalan nak tanya? Bacaan tadi? Okey, tak ada soalan. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan bacaan kitab tajwid. Tuan-tuan sekalian, kita sedang belajar tentang makhraj dan juga sifat huruf. Jadi masa talaqi Al-Quran tadi, cuba-cubalah baca lah keadaan kita sedar di mana tempat letak keluarnya, ada angin ke tak ada angin ke, tahan tak tertahan ke. Semasa baca tu kita dengar contoh bacaan dan kita tiru, oh tak ada angin, oh yang ni ustaz sebut ada lantunan, yang ini, jadi di situlah kita belajar maknanya baca Quran daripada bacaan talaqi dan musyafah. Sangat penting bacaan Quran talaqi musyafah. Baik, ini sambung lagi muka surat. Ya.
50. Sifat qalqalah. Bila bincang qalqalah artinya kita sedang bincang sifat apa ni? Berlawan ke sifat tunggal? Sifat tunggal. Berlawan 5 lawannya 5. Boleh ingat tak? Kalau tak ingat, buka buku, tengok selalu. InsyaAllah boleh ingat. Jahru lawannya hams. Syiddah lawannya rakhawah, tengahnya tawassut. Isti'la lawannya istifal. Itbaq lawannya infitah. Izlaq lawannya ismat. Okey. Ingatlah tu. Apa makna izlaq? Alah, tanya lagi pula. Gelincir. Senang nak sebut. Tu dia. Apa makna jah? Nafas tertahan. Apa makna tawassut? Apa yang tengah? Apa yang sederhana? Suara. Suara yang sederhana. Apa makna infitah? Apa yang terbuka? Antara lidah dengan langit-langit. Okey lah tu. Okay, faham dah tu. Nak sikit lagi. Apa huruf hams? Bukan huruf dia. Sebut dia fahathahu syakhsun sakat. Susah tu ustaz nyakat-nyakat. Boleh ingat tak? Cuba-cuba. Mana huruf, apa huruf syiddah? Saya tanya huruf dia apa? Bukan mana dia. Ajib, qatin, pakat. Apa huruf itu bang? Saddaqallah. Yang ngaji menjawab ni sebab dia ngajar. Sebab tu dia ingat. Yang belajar kita masih rentak. Tak apa. Kita sebut ingat lah Baik, ini sambung qalqalah pula Okey, sifat tunggal yang pertama kita dah baca pada pertemuan lepas, iaitu sifat sofir. Sofir bunyi apa? Desir Ada 3 bunyi dia. Kalau bunyi huruf apa? Sin. Kalau bunyi Zaid. Kalau bunyi Okey. Telinga sudah tajam. Bagus. Qalqalah pula Qalqalah pada bahasa bergerak-gerak atau bergetar, bergerak-gerak, segi bahasa qalqalah. Pada istilah lantunan suara yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Ada 3 poin utama qalqalah. Yang pertama apa? Yang pertama tekanan yang kuat pada apa? Makhraj. Artinya pertama makhraj mesti betul. Yang kedua tekan kuat. Yang ketiga dilepaskan qalqalah dalam tempoh yang singkat. Qalqalah tak boleh panjang. Dia macam qul huwallahu ahad. Itu maksud tu. Allahu samad. Tapi saya pernah dengar macam tu. Dia tak faham makna qalqalah. Sepatutnya qul huwallahu ahad. Ahad. Dia kata ahad. Ini mic sampai keluar. Bukan atas sekali. Tak. Macam bunyi kat atas sekali. Bukan degema Cuba cek. Sebab saya banyak kali dengar sampai ke rumah saya. Jauh pun. Tak sungguh memang. Kadang-kadang waktu semayang bila lupa nak offkan dia punya tu sampai rumah. Sebab bila kuat memang berkata macam muni baik, tapi dia dah berkata macam-macam masalah. Kita tahu dia sakit ke apa ke, jadi mungkin suara kita mengganggu dia. Sepatutnya tidak dia begitulah. Saya sering bunyi ujung-ujung tu macam kuat kan. Okey.
Qalqalah jelas makhraj betul, tekan kuat pada makhraj, kemudian lantun dalam tempoh yang singkat. Okey, huruf qalqalah ada 5, iaitu ba, okey, ba, jim, dal, ta, qaf. Huruf qalqalah ada 5. Bawa ayah sekali. Tak. Okey. Sifat qalqalah. Apa nama qalqalah tadi? Kita pegang lantun. Lantunan. Bergerak-gerak apa semua sampai nak faham nanti. Qalqalah dan lantun. Apa 3 perkara tadi? Yang pertama mesti apa? Makhraj. Setiap huruf qalqalah mesti betul. Yang kedua, tekan pada makhraj. Yang ketiga, waktu yang singkat. Kalau betul 3 ni, cantiklah qalqalah tu. Huruf qalqalah ada 5. Rangkai kata apa? Qutbujad, ada qatbujad, ada qitbujad, ada jaddun butiqa, ada jaddun tubiqa, ada qattabaja. Biasa kita sebut qutbujad. Apa huruf dia? Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf ini semua dibaca akan apa? Ada bunyi suara lantunan. Sifat qalqalahnya. Okey? Kalau tak ingat qutbujad untuk Negeri Sembilan khas. Apa nama dia? Kalau baju dia kotor terbalik. Qatabajudan. Boleh? Qatabajudan. Jadi qutbujad, qatabajudan. Tapi jangan buat keluar pula. Khas Negeri Sembilan dia. Kalau keluar sebut qutbujad. Qutbujad ni apa? Standard 1 international. Qutbujad. 5 huruf ni semua bersifat dengan qalqalah. Sekarang matikan qaf, sebut aqa. Jangan terlanjang jangan aqa. Kalau qa dia telah terlanggar. Kita nak a. Bila bunyi a ini adalah untuk apa? Hamzah. Hamzah bunyi a. Kalau dia bukan qa. Kalau qa ada hamzah selepasnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan macam tu. Sebut aqa. Bukan qa. Beza qa dengan qa. Beza. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Bukan falaq. Boleh? Sebut aqa. Itu dia. Aqa. Bukan atta. Kalau ta, aqa. Ta. Bukan ta. Dengar tak beza ni? Macam tak ada beza. Tak ada beza. Kalau ujung dia bunyi a, itu hamzah. Kalau atta, kan ta. Dia tergantung. Aqa. Bukan aqa, atta. Kalau ada o, itu hamzah. Aqa. Ab.
Ab. Bukan ab. Watab. 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 Itu dia. Kasab. Kasab. Nampak? Beza tak? Be dengan be. Ko dengan ko. Alto dengan alto. Beza. Okey, selesai apa? Jadi pula aj. 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 Je, je, je. Bukan aja. Aja. Bukan je. Aja. Ada. 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 Bukan ada. De. Ada. Ahad. Somad. Ahad. Dah, nampak? Bunyi qalqalah jangan tambah apa? Hamzah. Kalau tambah hamzah ni dekat ujung itu ada hamzah. Alqa, alqa, ab, aj, ad. Cuba. Okey, boleh dah tu Okey, seterusnya huruf qalqalah juga dikenali sebagai huruf muqalqalah. Bila muqalqalah adalah gelaran bagi huruf-huruf qalqalah. Muqalqalah gelaran dia. Atau huruf laqlaqah. Huruf laqlaqah itu gelaran dia lah. Kalau tak boleh ingat, kita ingat je. Ni huruf qalqalah selesai. Kekuatan qalqalah terbahagi kepada 3 kategori berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama, yang paling kuat qalqalah adalah huruf ta. Adalah huruf qalqalah yang paling kuat kerana terdapat padanya itbaq. Dia dah qalqalah, iaitu dikuatkan dengan sifat-sifat yang lain. Maka qalqalah dia jadi apa? Lebih kuat berbanding yang lain. Yang kedua pun huruf qaf. Qaf adalah huruf qalqalah pertengahan kerana terdapat padanya isti'la. Isti'la tu dah tebal, kuat. Cuma kekuatan dia banding dengan itbaq tu, itbaq lagi kuat. Isti'la dia bawah sikit tapi masih kuat. Maka huruf qalqalah jadi huruf qalqalah yang qaf menjadi kuat sebab apa? Ada sifat isti'la. Okey, yang ketiga, huruf ba, jim, dal adalah huruf qalqalah yang paling lemah kerana ketiga-tiga adalah huruf istifal. Dia lemah sebab sifat yang berganti dengan dia. Qalqalah jadi kuat macam ta tadi sebab itbaq kuat kalau ta nombor 1. Huruf qaf qalqalah dia ada juga tapi lemah sedikit sebab apa? Berganti dengan isti'la. Yang ni ba, jim, dal ni qalqalah ada juga, kurang lagi kuat dia sebab apa? Istifal. Boleh? Bunyi kalau tuan baca tadi itu betul dah tu. Alqa wala dah tu. Alqa kuat dah. Ab. Nampak beza? Aj. Ad. Nampak tak beza antara qaf ta dengan ba, jim, dal? Boleh kalau orang tanya kenapa macam tu lah, sebab sifat yang berganding dengan dia. Kalau tak ingat yang itu, tak apa. Ingat bunyi betul baca tadi itu, ada lah dah tu. Tak ingat itu bab istilah apa dah tak tahu. Sebut betul bunyi alqa, ab, aj, ad, dah melaksanakan semua yang disebutkan tadi. Boleh Okey, seterusnya, qalqalah adalah sifat lazimah. Apa sifat lazimah? Siapa ingat? Benda yang memang kena ada, lazim, mesti ada pada huruf tu yang sangat kuat yang terdapat pada huruf qalqalah. Namun begitu, qalqalah tidak akan dizahirkan atau dinyatakan melainkan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, huruf qalqalah mesti sukun, mesti mati. Kerana qalqalah tidak dinyatakan jika hurufnya berbaris.
Contohnya lam yalid wa lam yulad. Bila dia mati dia ada qalqalah. Kalau baris tak ada. Da, di, du. Ada tak? Da, ada, da, tak ada kan? Mengarut lah tu. Da, di, du. Bila baris jangan baca qalqalah walaupun dia sifat lazim, tapi bila baris tidak disebut dengan qalqalah. Bila sukun jelas qalqalahnya. Yang kedua, tidak berlaku idgham pada huruf qalqalah kerana idgham menafikan qalqalah. Kalau dia ba tu bersabdu, jangan dilantunkan. Contohnya izhab bi kitabi tu. Ba yang pertama dimasukkan pada ba yang kedua. Ba yang kedua bersabdu. Bila bersabdu tidak ada qalqalah. Izhab bi. Jangan baca izhab bi. Bila izhab bi apa jadi? Tidak lagi idgham dah. Dia terus baca ba yang pertama tu sukun pula. Izhab tu bi pas lepasnya. Tak gitu. Kalau bersabdu tidak ada qalqalah. Ramai juga orang yang confuse ni. Dah sabdu pun dia qalqalahkan juga. Pelik benarlah bunyinya. Izhab bi kitabi, sebab ba tu bersabdu. Okey, qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, jadi yang pertama tadi qalqalah berlaku ketika disukun, ada qalqalahnya. Kalau berbaris tidak ada bunyi qalqalah. Yang kedua pula, kalau bersabdu huruf qalqalah tu ketika dalam bacaan tak boleh dibunyikan qalqalahnya. Contohnya bil haqqi wa hum, contohnya bil haqqi wa hum. Haqqi huruf qalqalah yang bersabdu, tidak ada qalqalah. Bil haqqi wa hum. Tapi kalau waqaf ada qalqalah tak? Ada, sebab dia dimatikan. Bil haqqa apa ada. Okey, qalqalah terbahagi 3 bahagian mengikut pendapat yang masyhur di kalangan ulama, iaitu surah, kubra, akbar. Qalqalah terbahagi kepada 3. Qalqalah ada 3, iaitu qalqalah apa? Yang pertama surah, yang kedua kubra, yang ketiga akbar. Baik, tengok apa dia qalqalah surah. Qalqalah surah ialah qalqalah kecil. Qalqalah surah terjadi bila huruf qalqalah di tengah kalimah atau di hujung kalimah ketika wasal. Atau ada senang faham macam ni, qalqalah surah tu dia duduk di pertengahan bacaan kita. Kita tak berhenti kat dia. Itu je. Sama ada di tengah kalimah ke, hujung perkataan ke, asalkan kita tak berhenti pada huruf qalqalah, kita sambung terus, itu qalqalah surah. Baik, tengok contoh yang pertama tu. Qalqalah surah dengan kalimah yabdu, yabda'u, yabda'u. Di sini buat yabda'u, yabda'u. Begitu. Baca. Faqad dhalla, faqad dhalla. Faqad, ini qalqalah surah. Tapi duduk kat mana ni? Akhir perkataan. Tapi di pertengahan bacaan, tak berhenti kat dia kan? Qalqalah surah. Okey? Apa contoh lagi qalqalah surah? Kalau huruf ta. Baca. Sebut yatma'u, yatma'u.
Ada qalqalah? Ada. Ini semua di pertengahan bacaan, maka dinamakan qalqalah apa? Sughra. Sekarang kita pergi contoh-contoh sughra. Ikut saya baca. Yabda'u Rabbana hab lana yajma'u fakhruj minha wa yadra'u qad sami'a Allah yatba'u dia baca yata salah ini pun ramai yang tak perasan. Yata bukan yata, kenapa yata? Sebab dia huruf apa? Yang tebal. Yatba'u ihbit bisalamin minna huruf qaf yaqbalu yaqbalu dia baca yaqbalu nanti pelik bunyi qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq apa kena cokik ni tak tepat falaq gitu wa tasaddaqa alaina. Okey, selesai kalau qalqalah sughra. Ada soalan nak tanya qalqalah sughra? Tak ada. Terus pergi qalqalah kubra pula. Qalqalah kubra adalah qalqalah besar. Qalqalah kubra terjadi apabila waqaf pada huruf qalqalah di hujung kalimah. Sama ada hurufnya sukun asli atau sukun arid. Okey. Kita faham qalqalah kubra ni ialah kita berhenti, kita waqaf pada huruf qalqalah. Tak kisahlah akhir ayat ke tengah ayat ke apa ke, bila kita berhenti baca tu huruf akhir tu qalqalah. Itulah qalqalah kubra. Boleh? Kalau tadi kita tak berhenti, kita terus baca kan, kita tak tahu ada qalqalah, itu sughra. Yang kita berhenti pada huruf qalqalah itu sendiri. Sama ada sukun asli maksudnya apa? Memang sedia bertanda sukun macam lam yalid wa lam yulad. Sukun arid ni asalnya huruf qalqalah tu berbaris. Tapi bila kita nak waqaf, kita matikan dia. Itu namanya sukun arid. Contohnya bila kata sukun arid ni sukun yang mendatang. Arid sukun arid, sukun yang datang. Ini kalau kubra hamid. Okey? Wa ma kasab ثمانية حجج ولم يولد إذا حسد ولا تشتط سواء الصراط. ط
tok ke tok? Tok ke tok? Pertama kedua? Dengar saya baca. Sawa'is sirat. Pertama kedua? Betul. Baik, seterusnya lam yukhlaq. Lam yukhlaq. ق لم يخلق. لم يخلق. اوكي. وما وسق. وما وسق. اوكي, itu adalah apa? Baik, seterusnya yang ketiga, qalqalah akbar. Qalqalah lebih besar. Qalqalah akbar terjadi apabila waqaf pada huruf qalqalah bertasydid di hujung kalimah. Ini faham maksudnya. Dia lebih kurang dengan beza dia ada sama. Huruf qalqalah dia bersabdu, menyebabkan dia jadi apa? Akbar. Kalau di sini tak ada dalam arti biasa, dalam arti biasa. Yang untuk akbar dia bersabdu. Kau tengok ia juga dikenali sebagai asyaddu qalqalah. Asyaddu lebih dahsyat, lebih kuat punya qalqalah. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Ni huruf ba bersabdu. Bunyi macam mana? Watab. Watab. Tekan, lepaskan. Kalau kita baca watab langsung tak tekan, itu salah. Kenapa salah? Kerana kita telah apa? Kita telah sabdu dia telah dibuang dalam bacaan, hilang. Seolah macam wataba. Yang betulnya watab. Kalau ni asal pula kena tekan dulu. Jawabnya ialah ada sabdu asal namanya apa? Tasydid atau syiddah. Kan sabdu kan? Apa tasydid? Tekan kuat, itu tasydid. Jadi kita tekan sebab ada sabdu watab. Cuba jangan lama sangat sampai disaktah pula, tak betul. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu melampau. Jadi apa? Saktah. Saya sebut, kita dengar orang baca macam tu, dia putuskan tu tempoh terlampau sangat lama. Sebenarnya dia berurutan. Cuma dalam turutan tu turutan selepasnya kena tekan dulu, baru keluar bunyi qalqalah. Dia berturut dah tu. Nampak macam putus, bukan putus, kita tekan dia. Watab. Begitu je. Yang baca watab. Itu beza, tu je. Antara qalqalah apa? Kubra dengan akbar. Okey, boleh? Okey, baca contoh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu dia. Wala jidala fil hajj. Fil hajj. Dia macam fil hajj, itu salah. Hajj fil hajj. Tu dia.
Faqalu ya laitana nurad. Jangan baca nurad, salah. Nurad. Okey. Huruf ta tak ada. Huruf ta tak ada, maksudnya tak ada contoh ta yang bersabdu yang kita nak waqaf di akhir dalam Quran itu. Jadi tuan kita dah cari tak jumpa, kita tak ada. Kalau jumpa beritahu saya, kita ada kan. Okey, seterusnya yang ke akhir qaf. Qulillahu yahdi lil haqq. Lil haqq. Dia macam lil haqq tu salah. Macam falaqa. Tu. Itu tidak bersabdu. Bil haqq. Begitu bunyi dia. Boleh? InsyaAllah. Ya tuan. Qalqalah wusta. Mungkin istilah je tu. Istilah pertengahan yang sederhana. Itu wusta. Mungkin dibagi kepada qalah kubra. Jadi gitu. Qalah sughra, yang ini. Akbar, yang ini. Wusta, sepatutnya yang ini. Akbar, kubra. Dia kalau kita baca buku tajwid ni memang istilah tu banyak. Tapi tengok balik, istilah tu kembali kepada apa hukumnya. Sama je sebenarnya, istilah yang pelbagai. Istilah. Ada soalan lagi nak tanya? Okey, kita habis sikit lagi boleh? Perhatian muka surat 53. Ahli al-ada, iaitu ulama tajwid, berselisih pendapat mengenai cara atau lafaz kaedah melafazkan bunyi qalqalah. Terbahagi kepada 4 kumpulan. Okey, sekarang kita dah confirm tadi bunyi yang kita ajar tadi itulah. Yang ni kita tengok pandangan ulama tajwid ni. Sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan hampir kepada baris fathah secara mutlak, sama ada huruf sebelum baris fathah atau kasrah atau dhammah. Inilah pendapat yang masyhur lagi terpilih di sisi guru-guru kita yang terkenal keahliannya. Falaqa dihampir kepada apa? Baris atas. Qi kan. Hanya falaqu. Itu baris hampir kepada depan. Dia aqa, bukan aqi atau aqu. Aqa. Yaqta'un, kan yaqta'un. Dia faham tak maksud bunyi qalqalah tu hampir dengan baris atas, bukan hampir baris bawah, bukan hampir baris depan. Okey, ini pandangan sebahagian ulama. Yang kedua, sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan hampir kepada fathah pada ta dan qaf, dan hampir kepada kasrah pada ba, jim, dan. Dia kata aqa, okey. Tapi untuk ba, abi, aji, adi. Dia kata dekat dengan baris kasrah. Itu kita tak amal dalam bacaan kita lah. Kita baca ahad. Okey, seterusnya yang ketiga, sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan mengikut baris huruf sebelumnya, sama ada baris fathah, kasrah atau dhammah. Dia kata tengok baris sebelum. Contoh mana tadi? Kalau sebelum baris atas, yab dekat baris atas. Kalau sebelum dia bagi semua bagi atas. Ni Hamidi.
Huruf bunyi qalqalah dia dekat dengan bunyi bagi bawah. Sebab apa? Sebelum bagi bawah. Dia ikut huruf sebelum dia. Boleh? Itu pandangan yang ketiga ni. Tengok bagi sebelum. Kalau bagi atas, bunyi qalqalah tu dekat bagi atas. Kalau huruf sebelum huruf qalqalah tu bagi bawah, bunyi huruf qalqalah bunyi dekat dengan bagi bawah qalqalahnya. Boleh? Yang terakhir, sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan mengikut baris huruf selepasnya, sama ada baris fathah, kasrah atau dhammah. Ayat ni selepas bagi atas kan? Ya beda. Bunyi be dekat dengan bagi atas, bagi atas. Ini bagi atas juga. Ini tak ada. Tengoklah contoh lain. Kalau jumpa huruf qalqalah, kalau selepas itu bagi bawah, bunyi qalqalah tu dekat bagi dekat biqita'in contohnya. Ini contohnya biqita'in. Dia tengok huruf selepas dia bagi bawah kan? Biqiti. Dia dekat dengan bagi bawah. Sebab apa? Dia ikut huruf sebelum pula. Jadi itulah pandangan-pandangan. Tapi yang kita beramal dengannya dengan nombor satu. Dilafazkan hampir baris fathah, hampir bagi atas secara mutlak. Semua. Kisahlah bagi apa dia, bagi atas ke bawah ke depan ke, dia semua dibaca dengan bunyi qalqalahnya ada, aqa, ata, aba, aja. Macam kita baca tadi. Itulah bunyi dia. Itu yang kita, inilah pendapat yang masyhur lagi terpilih di sisi guru-guru kita yang terkenal keahliannya. Okey, kalau kita dengar syarahan Dr. Rushdi Aiman Suwaid, dia mengetolak terus bunyi qalqalah yang dekat, kata dekat bunyi bawah, dekat bagi depan, tak ada dia kata. Semua dengan bagi hampir baris fathah bagi atas. Dia kata salah semua tu, dia kata. Tu dia punya ni lah. Dr. Aiman. Kalau tuan rajin mendengar bila bahasa Arab lah dia dengar. Dia kata cerita, dia tu pakar Al-Quran juga. Saya suka juga dengar syarah-syarahan dia, makhraj, sifat dan sebagainya. Dia ada channel dia channel Sod. Sod. Huruf Sod. Saya tak tahu saya nak cari. Dekat FB dia saya masuk dalam semuanya ni, jadi saya pun mengikuti dia lah, follow dia, banyaklah dia punya tu. Channel Sod, atas tulis Qanatus Sod. Qanatu tu channel. Qanatus Sod. Cuba tengok. Lebih bahasa Arab lah dia terang. Tapi bila nak dengar sebutan dia adakan kita dapat contoh bacaan dia. Okey, tapi kalau kita ada basic sikit macam ni, kita tahu bila syarah tentang qalqalah kita boleh faham sikit-sikit lah. Bila tak faham juga kena minta AI translate. Minta apa? AI translate. Ain al-Qitri. Kini dah masuk hal-hal lain ya. Ain al-Qitri. Ini cerita hukum roh, cerita hukum roh ni. Qalqalah pun ada jugalah. Okey. Kalau kita sambung Qitri ni memang nipis roh. Sambung ni nipis. Tu apa nipis? Sebab bagi bawah, ikut bagi roh terus sebab dia hidup. Bila dia hidup, ikut bagi dia. Okey. Tapi masalah sekarang ialah bila dia mati. Bila dia mati, kita wakaf kat sini, kita matikan dia. Bila roh mati, tak boleh ikut cakap dia lagi dah. So dia dah mati.
Kena ikut cakap huruf sebelum dia. Tengok keadaan yang hidup. Jangan tanya orang mati dah tanam ke mana. Tak ada dah, dia dah mati. Okey, settle dia mati. Tengok sebelum-sebelum dia. Jadi bila tengok sebelum dia ada huruf apa? Isti'la. Tebal ke nipis? Betul tak sebelum bagi bawah. Bila ada isti'la, maka ra di akhir ni boleh dibaca dengan dua. Ketika waqaf sahaja bila kita berhenti, ra ni dah free dah. Nah, tentu tebal nipis, tengok sebelum dia. Tengok keadaan dia. Oh, di sini ketika waqaf boleh baca dengan dua. Tebal pun boleh, nipis pun boleh. Ainal qitr atau ainal qitr. Qitr. Dia bezanya apa? Getaran takrir pada ra ditebalkan atau dinipiskan. Mana lagi utama? Tebal ke nipis? Kena tengok pangkat ra masa dia hidup. Kalau dia Tan Sri atau anak raja, tanam dekat makam siapa? Afdal di makam kuburan diraja, contoh gitulah. Sekarang ni ra ni masa dia hidup, nipis ke tebal? Dia nipis. Oleh kerana masa hidup dia tu nipis, maka nipis lagi utama untuk dia lah. Macam itulah. Boleh? Kalau memang ada, orang kat sini. Surah lah. Dia bukan waqaf. Yang waqaf jadi kubra tu apabila huruf akhir ni qalqalah. Yang ini bukan huruf akhir. Huruf akhir dia ra bukan qalqalah. Hukum qalqalah dia. Hukum ra lah ni. Hukum ra, huruf tafkhim ke tarqiq itu. Yang ni hukum dua lah, tafkhim pun boleh, tarqiq pun boleh. Ra tu dua wajah. Ya. Syarat apa? Masa waqaf saja. Tak apa, tuan yang dengar dulu. Tak cerita apa ni. Masuk bab ra nanti kita akan terang satu-satu tentang ra. Kalau ada soalan saya terangkanlah. Bagi yang kurang jelas tak apa, nanti kita akan faham bila masuk tajuk ra nanti. Ada soalan lain? Tak ada soalan dah? Alhamdulillah. Tak apa, okey. Jadi selesai. InsyaAllah akan datang kita akan masuk pula cerita tentang apa? Sifat lin. Sifat lin. InsyaAllah pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan habis tajuk sifat tunggal ni. Siapa yang ada riyadatul lisan? Ada tak? Riyadah al-lisan tu ada? Kalau ada dulu sikit betul state kan? Dan kita akan edarkan insyaAllah setelah selesai. Sekarang saya betul state dulu, saya siap. Nanti bila habis je, kita terus masuk riyadatul lisan. Riyadah lisan ni ialah latihan. Tengok. Bukan. Tak apa, nanti kita bincang minggu akan datang. Riyadah lisan ni ialah setiap huruf tu ada sebutan-sebutan dia yang untuk menajamkan kita punya sebutan biar betul. Memang digandingkan dengan huruf-huruf tertentu supaya kita boleh sebut dengan betul. InsyaAllah. Nanti minta tolong yang ada tu betul state kan? Dia tak jual. Benda tu memang ada je. Riyadah al-lisan. Tak apa, nanti minta cik ada. Cik apa, kita punya ketua kelas perempuan ada. Nanti dia akan betul statekan. Habis saja kita edarkan dan kita akan baca latihan itu. Masa tu kita akan tengoklah makhraj kat mana, sifat dekat mana. Masa tu nanti insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.